Anak-anak murid yang saya kasihi, pernah tak kamu berkata, alah 10 minit je, tak guna pun. Lalu kamu pilih untuk tidak belajar langsung. Hari ini saya ingin beritahu satu perkara yang sangat penting. Orang gagal bukan kerana tidak ada 3 jam. Orang gagal kerana mereka tidak mahu 10 minit. Kerana dalam hidup ini, 10 minit belajar lebih baik daripada kosong. Dan kosong yang diulang setiap hari akan menjadi penyesalan yang sangat besar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anak-anak murid, masalah terbesar pelajar bukan malas sepenuhnya. Masalahnya ialah mentaliti, kalau tak banyak, tak payah buat. Kamu rasa kalau tak boleh belajar 2 jam, lebih baik tak belajar langsung. Kalau tak sempat siapkan semua, lebih baik tangguh. Kalau tak faham sepenuhnya, lebih baik berhenti. Dan tanpa sedar, hari demi hari berlalu dengan kosong. Masalah pertama ialah kita terlalu fokus pada hasil besar. Kita lihat rakan dapat 9A. Kita lihat orang lain hafal banyak nota. Kita rasa kecil. Kita rasa tak mampu. Lalu kita tidak mula. Masalah kedua ialah sikap menunggu motivasi. Kita tunggu rasa rajin, tunggu mood baik, tunggu semangat datang sendiri. Sedangkan orang berjaya tidak tunggu mood. Mereka bergerak walaupun sedikit. Masalah ketiga ialah gangguan masa. Telefon di tangan, satu video pendek 3 minit, kemudian satu lagi, tiba-tiba 30 minit hilang. Tetapi kamu kata 10 minit belajar tak cukup. Anak-anak murid, bayangkan kamu belajar 10 minit sehari untuk satu subjek. Dalam seminggu sudah 70 minit. Dalam sebulan hampir 5 jam. Dalam setahun puluhan jam. Dan itu hanya satu subjek. Masalah sebenar bukan kamu tiada masa. Masalahnya kamu tidak menghargai masa kecil. Kita sering meremehkan perkara kecil. Tetapi kejayaan besar dibina dari perkara kecil yang konsisten. Anak-anak murid, mari kita fahami satu konsep penting. Otak manusia belajar melalui pengulangan. Bukan melalui tekanan saat akhir semata-mata. Apabila kamu belajar 10 minit setiap hari, kamu sedang memberi isyarat kepada otak bahawa ilmu itu penting. Maklumat yang diulang sedikit demi sedikit akan melekat lebih lama berbanding belajar 5 jam semalam sebelum peperiksaan dan lupa minggu berikutnya. 10 minit juga membina disiplin. Disiplin bukan bermula dengan perkara besar. Ia bermula dengan keputusan kecil. Apabila kamu berkata, aku akan belajar 10 minit sekarang dan kamu benar-benar lakukan, kamu sedang melatih diri untuk konsisten. Dan konsisten adalah rahsia kejayaan. Ramai murid gagal bukan kerana tidak bijak, tetapi kerana tidak konsisten. Hari ini rajin, esok malas, lusa berhenti, Khamis lupa. Tetapi murid yang berjaya mungkin tidak paling pintar. Mereka cuma tidak pernah kosong. 10 minit juga mengurangkan tekanan. Apabila kamu belajar sedikit setiap hari, kamu tidak panik bila peperiksaan hampir tiba. Nota sudah biasa dengan kamu. Soalan tidak terasa asing. Keyakinan datang secara perlahan. Anak-anak murid, jangan tunggu sempurna untuk bermula. Mulakan walaupun kecil. Kerana tindakan kecil lebih baik daripada niat besar yang tidak dibuat. Saya ingin kongsikan 2 kisah. Seorang pelajar sederhana akademiknya, dia tidak mampu belajar lama kerana membantu ibu bapanya di rumah. Tetapi dia ada satu prinsip, sekurang-kurangnya 10 minit setiap subjek setiap hari. Walaupun penat, dia tetap buka buku. Kadang-kadang hanya membaca satu muka surat. Kadang-kadang hanya ulang satu formula. Rakan-rakannya belajar hanya apabila hampir peperiksaan. Apabila keputusan diumumkan, markahnya meningkat sedikit demi sedikit setiap tahun. Bukan lonjakan besar, tetapi konsisten. Akhirnya dia berjaya melanjutkan pelajaran. Bukan kerana dia paling genius, tetapi kerana dia tidak pernah kosong. Ada pula murid yang sangat berpotensi, tetapi selalu berkata, nanti aku study lama-lama. Nanti itu tidak pernah tiba. Setiap hari kosong, setiap minggu kosong. Akhirnya apabila peperiksaan datang, dia panik. Dan ayat yang sering keluar, kalaulah aku mula sikit-sikit dulu. Anak-anak murid, perbezaan mereka bukan pada IQ. Perbezaan mereka pada 10 minit yang dianggap remeh. Anak-anak murid yang saya kasihi, jika hari ini kamu rasa tidak mampu belajar lama, belajar 10 minit. Jika hari ini kamu rasa penat,
belajar 10 minit. Jika hari ini kamu rasa malas, paksa diri 10 minit. Kerana 10 minit itu mungkin nampak kecil. Tetapi jika dilakukan setiap hari, ia membentuk masa depan. Jangan biarkan hari kamu kosong. Kosong hari ini menjadi kosong masa depan. Mulakan sekarang. Ambil satu subjek. Buka buku. Tetapkan masa 10 minit dan lakukan. Jika perkongsian ini menyentuh hati kamu, saya jemput kamu tekan butang subscribe dan sertai channel Pengetua AI. Di sini kita belajar bersama menjadi generasi yang bukan sahaja cemerlang akademik tetapi kuat disiplin dan sahsiah. Ingatlah, 10 minit belajar lebih baik daripada Nero, dan siapa yang menghargai 10 minit hari ini akan menikmati kejayaan besar pada masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.